Hai guys, Assalamualaikum. Hari ini Farah dan juga Dia berada di sebuah kawasan perumahan PPR yang terletak di Kuala Lumpur guys. Dan kita nak tour sebuah rumah yang berkeluasan 650 square feet. Cuma kecil lagi Farah ya? Betul tu. Tapi Farah, menariknya rumah ni di mana pemilik rumah ni mereka sukakan DIY. Semua dibuat sendiri. Baik living hall, dining area, dapur semua owner DIY. Dan hasilnya macam pakai ID tau. Wow. So you tak sabar ke nak tengok? Mestilah. Terus biasa untuk korang baru jumpa channel House Tour, pastikan korang tekan like dan subscribe House Tour Malaysia. Let's go guys. Hai, Assalamualaikum. Saya Diana. Ini suami saya. Saya Hasif. Saya berumur 29 tahun. Saya 30 tahun. Kami pemilik akaun PPR 6 beradik. Saya bekerja sebagai building executive dan suami saya bekerja sebagai building technician. Rumah ni standard PPR 3 bilik 2 bilik air. Berkeluasan lebih kurang 600 lebih square feet. Okey, rumah ni berkonsepkan modern minimalis. Ada sentuhan muji sedikit. Yang penting jimat. Betul, jimat. Idea asal tu daripada social media lah banyak kan. Okey, actually rumah ni rumah mak bapak saya. Kita orang tinggal dekat sini setahun lepas. Dalam tak lebih kurang setahun lepas lebih. Lebih kurang setahun lepas mak saya meninggal dan niat kami untuk nak teman parents, teman ayah saya. Okey, lepas tu apa? Sebelum ni rumah ni biasa-biasa je. Dan kami barulah terinspirasi nak decorate sampailah you guys boleh nampak macam sekarang ni kan. Betul. So basically rumah ni sebenarnya kami banyak DIY je sebenarnya. Ya betul. Dan yang banyak DIY tu dia. Saya sebagai isteri lalap beluh, bagi air, tak ada pegang-pegang tangga. Yang tu. Okay, so jom kita orang bawa korang tour dekat rumah kita orang. Jom. So inilah entrance kami. Kita ada cermin half moon dekat sini. Yang ni saya beli daripada Value Buy. And then kita ada fluted. And saya decorate sikit dengan rotan light dekat sini. Dekat kawasan ni kita tak boleh nak letak barang banyak sangat sebabkan rumah kecil kan. So kita pilih untuk free space kosong lah kat sini. So ni bahagian rak kasut kami. Kami pilih yang slim sikit macam ni sebab nak jimatkan ruang rumah kecil. And then yang ini kami custom terletak rose team. Rose ni bapa kami. Tim ni belah mak lah. Mak dah meninggal. Syurga 6 beradik ni nama kita punya IG lah. Okay, untuk bahagian rak kasut ni kami pilih untuk floating sikit sebab kita mudah nak bersihkan lah sebab tak nak kumpul habuk kat bawah-bawah tu. Okay, so bahagian entrance ni dia sekali dengan toilet. Toilet ni asalnya dua-dua ni toilet tapi satu ni kita convert jadikan store. Konsep ni asalnya pintu biasa dan kita DIY sikit. Idea pun sama daripada social media juga. Untuk bahagian depan ni kami pilih Nippon Paint sebab dia mudah dibersihkan dan tahan lama. Dan korang tak perlu nak cat balik lepas beberapa tahun. Dan satu lagi apa yang saya suka pasal cat ni sebab dia mudah dibersihkan. So kalau macam korang buat event ke apa ke, kenduri ke, kalau budak-budak terconteng, terkotor ke, saya dengan wife saya tinggal lap je, confirm hilang. Okey, inilah dapur kecil saya. Di mana yang boleh lah untuk kita orang yang berempat dekat rumah ni. Okey, dan dapur ni hak milik saya seorang saja. Tak ada siapa yang boleh masuk dapur ni kecuali basuh pinggan saja. Okey. Okey, sebenarnya saya nak bagi tahu, kabinet saya ni bukanlah warna yang ini bukan warna asal. Warna asal dia yang sekejap saya selak. Tada! Tu je. Warna sebenarnya warna merah dia di mana yang sebelum ni mak saya parents saya dah renovate. Cuma lepas kita orang renovate, kita orang pasang stiker. Ini semua stiker ni. Dia bukan marble, dia bukan datang original macam ni. Ini semua stiker yang suami saya buat. Okey, selain daripada tu, kalau boleh tengok dapur saya ni, memang kalau boleh kita orang buat untuk tak nak nampak dia crowded sangat, biar dia kosong kat sini. Semua memang gantung-gantung. Saya memang suka benda gantung. TV kabinet saya gantung, rak kasut saya gantung. Dapur, barang-barang dapur saya pun semua saya nak gantung kalau boleh. Memang tergantung macam ni lah kenapa adanya shelf ni. Okey. Selain daripada tu, tengok kita punya kuku pun untuk tak nak ada apa-apa kat bawah, memang kita gantung juga pakai shelf juga.
Okey, untuk bahagian belakang ni pula, kalau perasan lah, kita bukan perasan, memang nak bagi tahu, rumah PPR sebenarnya dia sampai sini, dia ada tingkap dekat sini dan masa mak saya buat renovation dulu dia dah pecahkan. Okey, dah pecahkan. Kalau sambung dekat sini, tengok apa yang saya sambung buat adalah untuk kali ni kita tambah vinyl flooring ni dekat sini untuk nak elak dia daripada berminyak semualah daripada dekat sini. Okey, nak bagi dia sama tema dengan yang kita punya kat atas ni sekali. Kalau boleh tengok dia warna samalah yang ni dengan dekat belakang. Okey, untuk ruang ni kita gabungkan antara ruang tamu dengan ruang makan. Macam boleh tengok kat sini kita punya meja makan. Saya sengaja pilih meja yang tak besar macam ni untuk kita orang yang kapasiti kita orang 4 orang saja kat rumah. Saya, suami saya, anak saya dan bapa saya. Okey, 4 orang saja. Okay, kalau boleh tengok dekat sini, kita ada letakkan elemen cermin dekat sini untuk nak bagi dia nampak lebih luas lagi dekat dalam rumah kita yang tak berapa besar ni. Yang kecil je rumah kita ni, okay. Dan tu sebelah tu kita letak dengan fluted sekali lah. So, dekat area sini pula pemilihan jam ni, kita orang tak ada buat pemilihan sangat pun. Ni last minute je beli. Sebab jam yang kita orang nak tu tak ada. So, jadi kita ambil apa yang ada dan sesuai yang saiz kita orang nak, okay. Selain daripada tu, kita ada gunakan waistcoating juga kat sini. Kalau boleh tengok, kita ambil saiz, bukan ambil saiz, kita buat ukuran besar sampai atas supaya nak nampak luas. Kita ada buat pilihan juga untuk boleh nak buat macam kotak-kotak, 2-3 kotak. Tapi tak nak sebab nak nampakkan dia luas, tak nak nampak dia crowded atau sempit. Okay, untuk dekat living hall kita, ada kerusi yang kita custom sendiri. Daripada direct kilang lah, direct kilang perabot. Pilih design yang macam ni memang kita custom sendiri sebab nak dia nampak minimalis dan sesuai untuk rumah kita orang punya tema dan juga sesuai untuk saiz rumah kita orang yang sangat kecil ni. Okey, untuk rumah ni punya lighting pula, konsep dia kita memang sengaja campurkan white light dengan warm light. Macam saya tak suka dia terlampau terang dan tak suka dia terlampau cozy. Okey, kenapa kita pilih, itulah sebabnya kenapa kita pilih dua warna untuk combinekan untuk semualah. Kalau boleh tengok lampu yang dekat kipas, kita punya lampu kipas warna putih. Okey, kalau lampu ni kita boleh tukar color daripada white light boleh pergi warm light. Okey, untuk bahagian dinding, kita combinekan marble dengan fluted and then kita ada tambah sedikit lighting sebab nak bagi dia nampak luas. Actually dinding ni sebenarnya dia tak rata. So saya buat dia tambahkan sedikit besi dengan gypsum board untuk bagi dia nampak rata dan balance lah kiri dengan kanan. Actually, rumah flat kebanyakannya dia akan ada beam tau dekat sini. Dia ada beam dekat sini, lepas tu dinding ini ke dalam. Okay. So, kenapa suami saya cakap tadi nak buat macam tu? Sebab untuk nak meratakan lah. Okay, dan untuk harga marble board ni, sekeping dalam 300 lebih. Kat sini, dekat rumah flat ni, macam saya yang saya punya rumah, kita pakai 2 keping plus ada suku keping. Lebih kurang lah. Okey, untuk marble board belakang ni, kita orang memang pilih marble board sebab saya memang tak nak ada TV kabinet. Okey, kalau boleh tengok saya punya TV kabinet pun memang bercantum dekat dalam. Memang saya tak nak ada bawah-bawah. So untuk nak sini kita custom suami saya buat sendiri. Okey, untuk nak dia nampak wow sikit. Okey, sebab tu saya pilih marble board ni lah. Untuk bahagian sini, macam langsir ni kami tempah lah. Harga lebih kurang dalam 900. And then yang ini DIY, saya buat sendiri untuk kita nak cover supaya dia nampak lebih cantik lah. Kalau boleh tengok dekat sini, kita punya ditambah tu kenapa? Sebab nak bagi langsir ni ke dalam tinggi. Kalau kita kalau ikut yang asal, langsir tu akan jadi pendek. Dia tak nampak full height kat atas lah. And then kita ada tambah juga dekat bahagian sini 2 kerusi ni. 2 kerusi ni kami beli daripada TikTok. Sama juga dengan 2 table ni untuk lagi nampak estetik dia tu lah. Okey, kalau boleh nampak dekat sini kita punya tiles. Tiles kita, saya tak buat apa, cuma memang daripada parents memang dah buat dah lama lah. Dah bertahun-tahun lepas. Kat sini kalau tengok pemilihan warna, salah satu sebab kenapa kami pilih warna yang macam ni, salah satu sebab memang tiles kita orang warna ni. Dan warna ni adalah warna yang boleh menampakkan rumah lebih luas lagi. Asalnya dulu dia simen je. And then lepas parents dah masuk, baru dia tambahkan tiles lah. Betul. Okey, untuk pemilihan cat pula, kita memang pilih Nippon Paint sebab bukan salah satu tapi salah 3 sebab saya pilih adalah antibakteria, antivirus dan tidak berbau. Masa kita orang cat rumah ni, memang tak berbau langsung dekat rumah, tak pening, tak ada bau cat langsung. Itulah sebabnya kami pilih Nippon Paint. Okey, untuk keseluruhan rumah ni ada 3 bilik sahaja. So, setakat ni apa yang kita orang dah buat adalah hall dan dining sahaja dan kitchen. Okey, untuk bilik coming. Kemudian, mungkin ada next ke? Ada part 2 ke? Okay?
Semoga terinspirasi kepada semua. Baiklah, sekarang kita berada di rumah PPR Batu 5 milik Puan Diana dan juga Encik Hasif. Okey Farah, ini adalah rumah kali kedua ya Farah kita pergi PPR sebab ramai sangat penonton Auto Malaysia minta request. mana lagi rumah PPR sebab diorang cakap yelah sebelum ni orang tak dapat imagine yang rumah PPR pun sebenarnya boleh je buat cantik-cantik. Dekor. Kalau orang kata betul-betul minat kat kita punya dekor ni dan tak guna pun bajet yang besar kan. Betul. Kita nak tanya Puan Diana lah kan, memandangkan I tadi masa masuk ni macam wow, I memang rasa image lah sebab orang kata, boleh kata luar, orang kata luar macam flat. Tapi dalam ni macam kondo kan. Dan saiz dia walaupun dalam 600 lebih ni, tapi dia nampak luas tau. Nampak luas mungkin colour dia kot. Colour dia mungkin kan. Banyak faktor lah. Banyak faktor. So nak tanya ni, sebenarnya berapa ni you all habiskan untuk mencantikkan kawasan rumah you ni? Okey, costing yang termasuk awak ni termasuk dengan all in lah. All in. Untuk semua you buat. Sampai 10 more than 8,000 lah. Lebih 8,000 tapi kurang daripada 10,000 sebab dia ada sebab tu, kalau nak ikutkan kira-kira balik sebab kita ada beli tools, beli yang pakai lama punya. Pakai jangka lama lah. So termasuk tu 10,000 tu termasuk dengan tools-tools yang kami beli lah. Untuk orang kata keluasan 650 square feet ni kecuali bilik kan? Betul, kecuali bilik lah. Bilik kita tak buat apa-apa. Okay, macam tadi kan dia nak kata semua ni suami kan yang buat DIY. Yes, betul. Kat rumah ni semua 100% dia yang buat. Suami saya yang buat semua daripada A sampai Z. Termasuk ni feature wall ni. Semua feature wall, wainscoting. Kalau boleh zoom tengok kita punya langsir dekat kita punya semua. Tak ada kontraktor luar langsung. Ya, betul. Tak ada kontraktor luar langsung yang kita panggil. Isteri tukang order je ni. Yes, kita order, lepas tu kita urut lah lepas tu. Cuma at first tadi bila kami masuk, I perasan rumah ni dia tak ada bunga sangat. Yes, kita masuk ada bunga. Kenapa? Okay, kita macam saya sendiri, husband saya memang suka dia boleh, dia memang minta untuk nak letak daun besar lah apa, tapi saya memang cakap saya tak nak untuk daun sebab daun ke pokok ke bunga, even satu bunga pun sebab saya ni seorang yang tak berapa nak rajin untuk nak lap-lap, nak kurangkan habuk kat rumah. Yes. Dan salah tu sebabnya kenapa saya buat gantung semua barang-barang saya kat rumah sebab saya memang tak nak benda yang habuk dan bukan tak nak, habuk tu mungkin ada lah, cuma kurangkan sikit lah kenapa saya tak nak ada bunga-bunga dan kenapa dia tergantung semua. Dan tujuan saya untuk bersetuju untuk diinterview oleh Rasul ni salah satu nak menghargai lah hasil tangan suami saya. Memang nak orang semua tahu terinspirasi dan kita orang punya rumah ni yang mana suami saya buat actually tak sampai 2 bulan pun dia buat sikit-sikit. Tapi kita orang dah start beli barang 3 ke 4 bulan awal lah. Yes. Katanya buat sampai tengah malam kan? Ya, betul. Tak tidur. Tengah malam. Yes. Tak tidur. Betul. Tak tidur malam raya je. Tak tidur malam raya je. Kita takut apa tau, lepas orang tengok video ni nanti orang send dekat yang ni suami dia. Sila tag suami Apa pun sila tag suami masing-masing. Tag suami masing-masing. Yes. Pokok pangkalnya orang kata kalau nak rumah yang cantik, tak semestinya kos pun kena besar. Yes, kita kena pandai. Yes, kita kena pandai. Kena bajet. Yes, tahu bajet kita berapa dan kita nak yang macam mana. Dan kalau boleh buat research lah, maksudnya tengok harga. Macam saya sendiri fluted panel saya dapat harga paling murah RM15 sekeping. RM15 9 ya. So kalau boleh mana nak link tu boleh minta lah. Boleh DM saya. Okey. Selain daripada fluted ni saya dapat RM15 9. Sebelum tu saya dapat RM20. Saya dapat yang RM29, tapi saya dapat yang RM15. Lagi murah. Ya, lagi murah. Okeylah, disebabkan tadi Puan Diana cakap bilik tak siap lagi, kita bawalah hadiah. Daripada Nippon Paint. Daripada Nippon Paint. Terima kasih Nippon Paint. Terima kasih. Untuk korang yang nak mencari-cari lagi cat yang sesuai, korang patut dapatkan cat Nippon Paint ni. Betul. Cat ni sangat bagus sebab dia antibakteria, antivirus dan senang dibersihkan. Betul. Dan kalau korang nak tahu lebih tentang home decor Puan Diana dan juga suami, korang boleh pergi ke TikTok Puan Diana iaitu
PPR 6 beradik. 6 beradik berkongsi ke apa? Berkongsi apa tu? Tak. PPR tu nama kita orang berkongsi. punya nama tu memang kita orang sebab datangnya nama 6 beradik tu adalah sebab kita orang memang ada 6 adik-beradik. Okey, dan sebelum ni abang saya ada buka garaj ada nama 6 beradik dan saya ambil lah sebab sis rumah ni memang adik-beradik punya. Ada history ya. Ada history dia sebab nama tu. Yes. Okay, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada House Tour Malaysia sebab sudi house tour rumah kita orang yang tak seberapa ni. Terima kasih. Kita pun banyak dapat inspirasi daripada rumah ni juga. Baiklah, seperti biasa, untuk korang baru jumpa channel House Tour Malaysia, pastikan korang tekan like dan subscribe House Tour Malaysia dan follow semua media sosial kami. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.